Peram-peram. Oh, jatuh akhirnya. Wow. Zap. Baik tu. Aku dekat mesin yang seterusnya, mesin buat casing. Seterusnya adalah mesin buat casing, okey? Nampak tu? Mesin buat casing. Boleh pilih lah. Casing, cover kamera. So ini contoh-contoh dia dan korang boleh letaklah gambar korang sendiri. Dan tinggal kita nak masukkan apa gambar dekat casing belakang nanti. Okay, tekan photo library. Okay, sekarang dah masuk. Kita tengah adjust center ke, korang nak bawah sikit ke. Dan kita nak ke proses yang terakhir iaitu print benda ni. So sekarang ni payment dah successful. Alright, iPhone 16 Pro pun dah dipilih. Kita tengah tunggu apa jadi selepas ni. Sekarang dia tengah customizing phone case. Apa yang akan jadi. Kita tengok jadi ke tak jadi casing aku ni. Okay, dia kata dah nak delivery. Aku tengah tunggu. Mana pergi casing aku ni? Dia dah nak sampai. Dia dah nak sampai tu. Lepaslah cepat. Kenapa nak peram-peram? Oh, jatuh akhirnya. Wow. Zap. Baik tu. Boleh macam UV. Oh, memang premium. Premium ni. Weh, ada cover kamera? Mantap lah. Casing dah pun siap dan package yang aku dapat sebiji macam ni. Okay, ada cover kamera, ada dua. Dan sekarang kita tengok support ke tak support MagSafe. MagSafe support babe. Memang support casing ni. Kau tanya aku untuk kualiti printing ni, okey, boleh tahan, solid juga. Tapi casing dia ni, yelah kan, tak berapa nampak mahal lah. Tapi tak adalah rasa murah sebab si ada wireless charging, magnetic cable. Picit button dia pun tak adalah rasa murah sangat kan. Korang pun dah nampak tadi berapa harga dia. Jadi korang dah tengok kan, aku buat casing, logo Han, logo company kita orang. Apa pendapat korang? Baik ke tak baik mesin ni?